Dia ni Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau. Allah guna fa. Fa menunjukkan apa? Tertib dan terus. Lepas minta terus, Allah makbulkan. Fa innaka minal munzarin, dari orang-orang yang ditangguhkan. Jadi Allah makbulkan terus. Dan Allah kata engkau daripada golongan orang yang diberi tangguh. Maknanya ya Allah panjangkan umur ni, iblis seorang ke? Iblis seorang pula. Iblis ekor ke ataupun ramai? Ha? Apa dah? Mana tahu ramai? Minal muzzari. Siapa dia lagi selain pada iblis? Ya Allah panjangkan umur. Ha? Malaikat. Tak, malaikat tak ada masalah. Iblis tak nak kacau malaikat. Betul tak? Iblis nak kacau manusia je. Ha? Bisa. Okey. Kita tengok ayat seterusnya, kita tahu jawapan. Ila, Allah makbulkan doa iblis. Iblis minta dibangkitkan sampai, dipanjang umur sampai hari dibangkitkan. Tapi Allah makbul doa, tapi bukan doa yang iblis minta. Allah kata ila, sehingga yaum, hari, al-waqtil ma'lum. Waktu dah jadi bahasa Melayu lah. Waktu kan, waktu rehat. Dua-dua bahasa Melayu. Waktu rehat, dua-dua Melayu. Waktu maklum. Maklum pun dah jadi bahasa Melayu kan. Maklum. Waktu yang ditentukan. Ni hari apa ni? Hari kiamat. Tiupan yang pertama. Jadi Allah doa Allah makbulkan doa iblis. Cuma tarikh tu Allah tak makbulkan. Allah makbulkan sampai hari kiamat, tiupan sangkakala pertama. Jadi Allah kata engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Mana siapa lagi? Semua manusia yang hidup sampai kiamat. Mungkin orang, mungkin jin. Ramai tak? Yang dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Ramai tak? Ramai. Yang hidup akhirlah. Cuma masa tu ada tak orang Islam? Tak ada.